Kemanisan wakaf dirasai, pahala kekal abadi. Mulakan wakaf anda bersama ASNB. Gandakan amalan di bulan yang penuh berkat. Wakaf bersama ASNB. Anda berpeluang memenangi pakej umrah kembali selepas ini. Nikmati keindahan Ramadan dengan menonton rancangan Borak Dulu Baru Buka. Program Bola Bicara Santai bersama hos dan tetamu undangan mengupas dan meneroka topik berkaitan Ramadan, wakaf, motivasi, kerohanian dan kesihatan. Sertai kami selama 1 jam bermula pukul 6.45 petang sepanjang Ramadan ini. Diikuti dengan siaran ulangan pada 3.30 pagi di saluran TV1. Sinari Ramadan dengan wakaf ASNB. Pemberian yang berterusan tanpa putus untuk selamanya. Susunan program-program menarik menanti anda di TV1 Ramadan ini. Dan selepas kita melihat lengkap dokumentasi tersebut, pembayaran dibuat. Sehinggakan pelanggan akan membeli tanpa banyak soal. Yang paling penting kita jaga kebersihan. Production kita mesti menjagakan kualiti kita. Misi beliau adalah supaya semua masyarakat dapat menyediakan hidangan yang halal. Program Syahada ini dibawakan khas oleh penaja utama Cordell Rozelle, Nescue, Rasa, Rozelle Sebenar dan penaja bersama Bank Islam Malaysia Berhad. Amanah terjamin, nilai terhasil. Selamat berpuasa, hayati Ramadan, mewarnaimu hanya di TV1. Susunan program-program menarik menanti anda di TV1 Ramadan ini. Istimewa Ramadan, siaran langsung solat tarawih dari Mekah sepanjang Ramadan pukul 2 pagi. Selamat berpuasa, hayati Ramadan di TV1. Imarahkan Ramadan dengan bersedekah melalui kempen Jom Cari Lailatul Qadar. Muat turun dan buka aplikasi BINB mobile anda. Log masuk dan pilih menu sedekah. Pilih Sedekah House. Tetapkan jumlah sedekah. Dengan BINB mobile, sedekah anda lebih selamat, mudah dan pantas. Selamat berbuka puasa daripada Bank Islam. Semua deria, nikmatinya keindahan dunia. Babas, semestinya babas. Rasanya menawan, lambang kesempurnaan, keharmonian, aroma rasa. Pastinya babas. Jom lakukan ibadah ringkas semasa berpuasa. Pertama, mulakan semua perkara dengan basmalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Besar ganjarannya. Kedua, waktu memandu pergi dan pulang kerja, boleh berzikir dalam kereta. Hilang juga mengantuk. Ketiga, banyakkan senyuman sesama rakan sekerja. Senyum tu kan sedekah. Mudah je kan? Pesanan ini dibawakan khas oleh Perkeso, Ibrah Ramadan, penyuluh kehidupan. Azan Maghrib dan doa berbuka puasa ini dibawakan khas oleh Tabung Haji Travel. Tabung Haji Travel, inspirasi anda sedunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kerana-Mu aku berpuasa, dengan-Mu aku beriman, kepadamu aku berserah, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka puasa. Dengan rahmat-Mu ya Allah, Tuhan Maha Pengasih. Selamat menjalani ibadah puasa ikhlas dari Tabung Haji Travel. Tabung Haji Travel, inspirasi anda sedunia.